ramai ibu-ibu yang tanya doktor Mu, kalau pecah air ketuban tu macam mana rasanya? Nak tahu ke? Sebelum tu korang boleh follow Dr. Mu dulu supaya korang tak terlepas dengan tips mengandung untuk yang next punya video. Okey, sebenarnya kan kalau kita tengok cerita-cerita, lalu kalau cerita ibu mengandung yang pecah air ketuban dia akan bunyi pop, lepas tu air ketuban tu pecah dia pop kan. Tapi tak, itu drama je. In reality sebenarnya ketuban ni kalau keluar, kita boleh keluar dalam dua keadaan. Sama ada dia keluar sekaligus macam air dalam satu beg tu dia pecah, beg plastik pecah, mop, dia pecah kan, so dia akan keluar lah macam air tu, mop, macam tu keluar macam tu. Lepas tu dia rasa dah panas, air bukan lendir, dia air keluar, warna dia jernih, dia tidak bau pancing, dia bau dia macam bau kosong je macam tu. Ataupun dia boleh keluar dalam keadaan dia tak sekali mop keluar macam tu, dia akan keluar meleleh sikit-sikit, nanti dia keluar lagi sikit, dia keluar lagi sikit. So sebenarnya kalau air ketuban pecah, kalau dah cukup bulan, ya itu adalah tanda kita nak dekat melahirkan. Tapi kalau tak cukup bulan, contoh korang ada pecah air ketuban tu kurang daripada 37 minggu kan, so careful, bahaya kan, kita risau baby kurang matang, takut jangkitan kuman, so kita tak nak. Kalau 37 minggu tu very good lah, sebab baby nak keluar dah. Semoga manfaat, semoga korang belajar sesuatu. Kalau korang nak belajar apa lagi tanda-tanda bersalin, macam mana nak bersalin dengan mudah, dengan yakin, cara step by step tu, korang boleh lah join kelas dengan Dr. Mu. Kelas rahsia mudahnya bersalin. Dr. Mu akan ajar korang step by step sampai korang faham. Nak join kelas, DM sekarang, nanti jumpa Dr. Mu dalam kelas. Lepas ni korang akan bersalin dengan sangat mudah, sangat best sekali. Good luck, bye-bye.